Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk tenaga bersih dan hijau masa depan bumi kita. Tajuk ini penting kerana memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Kami berharap pembentangan ini dapat menambah pengetahuan semua. Ini ialah ahli pasukan kami yang telah bekerjasama menyiapkan pembentangan ini. Slide yang pertama, apa itu maksud tenaga bersih? Tenaga bersih ialah tenaga yang boleh diperbaharui dan digunakan secara lestari membantu manusia menjimatkan sumber, mengurangkan kos tenaga dan memastikan masa depan bumi lebih selamat. Kita pergi yang kedua, contoh tenaga bersih dan hijau. Yang pertama, tenaga solar menggunakan cahaya matahari untuk menjana elektrik. Yang kedua, tenaga hidro menggunakan aliran air empangan atau sungai untuk menjana elektrik. Yang ketiga, tenaga angin menggunakan turbin angin untuk menukar tenaga kinetik angin menjadi elektrik. Yang terakhir iaitu tenaga biogeosim menghasilkan tenaga daripada bahan organik. Seterusnya, kepentingan tenaga bersih. Yang pertama, mengurangkan pencemaran udara. Tenaga bersih tidak menghasilkan asap karbon dioksida atau gas rumah kaca. Yang kedua, menyokong pemanasan global dan perubahan iklim. Dengan mengurangkan pelepasan gas berbahaya, tenaga bersih membantu menstabilkan suhu bumi. Yang ketiga, menjamin masa depan generasi akan datang. Tenaga bersih memastikan bumi kekal lestari supaya generasi akan datang juga dapat menikmati sumber tenaga yang selamat. Yang keempat, menjimatkan sumber tenaga semula jadi. Menggunakan tenaga boleh diperbaharui seperti matahari, angin dan air. Bermakna kita tidak terlalu bergantung pada bahan api fosil yang terhad. Yang kelima, menjaga kesihatan manusia dan ekosistem. Dengan udara dan air yang kurang tercemar, risiko penyakit berkurang dan hidupan liar dapat terus hidup di habitat semula jadi. Dan akhir sekali, menggalakkan pembangunan lestari. Tenaga bersih menyokong ekonomi hijau, inovasi teknologi tenaga dan peluang pekerjaan baru dalam sektor tenaga lestari. Selain itu, kesan penggunaan tenaga tidak bersih. Yang pertama, pencemaran udara. Pembakaran bahan api fosil seperti arang, batu dan minyak menghasilkan asap, gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. Yang kedua, pemanasan global. Pelepasan gas rumah kaca yang berlebihan daripada penggunaan tenaga tidak bersih meningkatkan suhu bumi, mencairkan ais di kutub. Yang ketiga, perubahan iklim ekstrim. Mengabitkan banjir, kemarau, taufan dan bencana alam lain yang lebih kerap dan dahsyat. Dan akhir sekali, kemusnahan habitat dan biodiversiti. Aktiviti tenaga kotor seperti penebangan hutan untuk lombong arang batu dan pembangunan empangan menyebabkan kehilangan habitat, kepupusan haiwan dan penurunan biodiversiti. Di samping itu, tenaga bersih juga mempunyai usaha menggalakkan tenaga hijau. Terdapat dua usaha menggalakkan tenaga hijau. Yang pertama, pemasangan dan penggunaan panel solar secara meluas. Kerajaan syarikat dan komuniti digalakkan memasang panel solar di rumah, sekolah, pejabat dan kilang bagi menjana elektrik daripada cahaya matahari. Yang kedua, kempen kesedaran dan pendidikan tenaga hijau. Pelbagai organisasi termasuk sekolah, komuniti dan agensi kerajaan melaksanakan kempen kesedaran mengenai kepentingan tenaga hijau. Akhir sekali untuk pembentangan ini ialah peranan kita sebagai individu.
Terdapat 4 peranan kita sebagai individu. Yang pertama, menjimatkan penggunaan elektrik, matikan lampu, kipas dan peralatan elektrik apabila tidak digunakan untuk menjimatkan tenaga. Yang kedua, menggunakan peralatan cekap tenaga. Pilih peralatan elektrik yang berlabel cekap tenaga seperti lampu LED dan peti sejuk penarafan tinggi. Yang ketiga, menyokong tenaga boleh diperbaharui. Gunakan panel solar atau sokong projek tenaga angin dan hidro untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Yang terakhir, menyebarkan kesedaran. Kongsi kepentingan tenaga bersih dengan keluarga, rakan dan masyarakat bagi menggalakkan gaya hidup mesra alam. Kesimpulannya, tenaga bersih amat penting dalam kehidupan seharian kita dan disebabkan itulah kita perlu menjaga dan memelihara tenaga bersih. Sekian, terima kasih.